Setiap kali anda menyedut vape, sesuatu berlaku dalam badan anda dalam masa beberapa saat sahaja. Wap vape masuk ke dalam paru-paru dan membawa nikotin serta bahan kimia halus terus ke saluran darah. Dalam masa kira-kira 10 saat, nikotin sudah sampai ke otak. Otak melepaskan dopamin, hormon yang membuatkan anda rasa tenang, seronok dan ketagih. Tetapi, dalam masa yang sama, bahan kimia vape mula merengsakan tisu paru-paru. Lapisan pelindung paru-paru yang sepatutnya menapis kotoran mula rosak sedikit demi sedikit. Jantung pula bertindak balas dengan degupan lebih laju dan tekanan darah meningkat. Jika vaping menjadi tabiat harian, keradangan paru-paru boleh berlaku. Saluran pernafasan menjadi sempit dan tubuh mula bergantung kepada nikotin. Jadi, setiap sedutan vape bukan sekadar wap biasa. Ia adalah campuran bahan kimia yang sedang bereaksi di dalam badan anda. Fikirkan semula sebelum sedutun seterusnya.